Konsert Suara 34 yang diperkenalkan oleh Radio Televisyen Malaysia RTM kini memasuki fasa baru dengan penganjuran siri jelajah di Zon Selatan. Konsert disiarkan secara langsung melalui saluran TV2 serta platform digital RTM Klik. Siri konsert ini merupakan penghargaan kepada para pendengar setia 34 stesen radio RTM yang telah memberikan sokongan padu sepanjang tahun 2024. Menurut pengarah bahagian program radio Safiz Zaman Yusof, setiap lokasi mempunyai pendekatan berbeza dengan Johor dipilih atas kedudukan yang strategik dan aktif dalam seni warisan sekaligus menjadikan ia lokasi pertama siri jelajah ini. Selepas kita mengadakan konsert Suara 34 bermula di Zon Selatan ini, kami akan bersiaran pada 24 hari bulan Mei ini di Zon Sabah dan juga 4 zon seterusnya. Kepada para peminat 34 stesen radio RTM dua dalam talian, terima kasih kerana kami begitu menghargai sumbangan dan juga penghargaan anda, kesetiaan anda kepada kami. Teruskan bersama kami RTM, teman setia anda. RTM terus komited mendekatkan dunia penyiaran dengan rakyat menerusi pendekatan kreatif dan inklusif.